Mark, maafkan saya tak boleh berbohong lagi. Kata-kata rayuan yang diucapkan sambil menitiskan air mata oleh 23 pelajar sekolah menengah Kanada yang duduk membantah di hadapan pintu berlepas lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, itu tersebar pantas ke seluruh dunia. Siaran langsung kecemasan CNN menyiarkan pemandangan yang sukar dipercayai. Negara asal yang kami sangka maju rupanya jauh ketinggalan. Kawasan rehat dan rawat lebuh raya yang terlalu bersih dan lengkap, serta kompleks kesejahteraan awam dengan bayaran hanya RM45 kira-kira perkara yang kami anggap biasa dalam kehidupan seharian di Malaysia, telah membalikkan persepsi mereka dan malah menggugat politik sebuah negara. Mengapa pelajar elit dari Kanada, sebuah negara G7, menolak untuk pulang ke negara asal mereka yang makmur? Ini bukan sekadar masalah lawatan sambil belajar biasa. Ini adalah rakaman pemberontakan berani selama 48 jam yang dilakukan oleh seorang remaja perempuan yang mengetahui kebenaran menentang ibunya yang merupakan seorang menteri kabinet. Kami menolak untuk pulang. 23 pelajar sekolah menengah elit, termasuk anak perempuan Menteri Pendidikan Kanada, menolak untuk pulang semasa lawatan sambil belajar mereka di Malaysia. Kebenaran mengejutkan yang ditemui di Lebuh Raya dan Kompleks Kesejahteraan Rakyat KKR. Inilah negara maju yang sebenar, lapor CNN secara langsung. Pada 17 November 2024, di lapangan terbang antarabangsa Vancouver, 23 pelajar sekolah menengah menaiki pesawat ke Malaysia. Program pertukaran budaya ini, yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Wilayah British Columbia, adalah inisiatif perhubungan awam kerajaan untuk menonjolkan keunggulan sistem pendidikan awam Kanada. Namun, 2 minggu kemudian, program itu terganggu dan tiada seorang pun daripada mereka kembali seperti yang dijadualkan. Lebih tepatnya, mereka menolak untuk kembali. Para pelajar secara kolektif enggan pulang di Balai Pelepasan KLIA mengisytiharkan bahawa mereka mahu tinggal lebih lama di Malaysia. Insiden ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia melalui CNN dan BBC. Mengapa pemberontakan yang belum pernah terjadi sebelum ini, yang dipimpin oleh anak perempuan Menteri Pendidikan Kanada, berlaku? Kami akan mendedahkan rakaman mengejutkan yang menggugat pandangan dunia ke semua 23 pelajar dalam masa 48 jam, daftar saluran kami. Jika anda menonton hingga akhir, anda akan faham mengapa mereka enggan pulang. Hai, nama saya Olivia Jones. Saya berumur 16 tahun. Saya bersekolah di West Point Academy di British Columbia, Kanada. Oh, saya harus beritahu anda siapa ibu saya dahulu, Carol Jones, Menteri Pendidikan Wilayah. Pada awal November 2024, dokumen rasmi mengenai program pertukaran budaya Malaysia tiba di sekolah kami. Program ini adalah lawatan 2 minggu ke Kuala Lumpur untuk berinteraksi dengan pelajar Malaysia dan membandingkan sistem pendidikan kedua-dua negara. Saya memohon tanpa berfikir panjang hanya kerana saya tidak perlu pergi ke sekolah selama 2 minggu. Tetapi, ibu memanggil saya ke pejabatnya. Pukul 6 petang, 8 November, di Pejabat Menteri di tingkat 7 bangunan pentadbiran, ibu memegang borang permohonan saya. Ibu berkata, Olivia, kamu telah terpilih untuk program ini, tetapi ini bukan sekadar pertukaran, ini adalah projek yang ibu cipta. Ini adalah inisiatif perhubungan awam untuk menunjukkan keunggulan pendidikan Kanada. Saya terkejut, maksudnya, saya alat propaganda? Ibu mengangguk. Kamu perlu pergi, cari masalah dalam sistem Malaysia dan tunjukkan betapa majunya Kanada, media tempatan akan ikut serta. Saya membantah, saya hanya mahu melancong, saya tidak mahu dikerahkan untuk pertunjukan politik, tetapi ibu tegas, ini bukan pilihan, ini tanggungjawab kamu. Kamu ada tanggungjawab sebagai anak seorang menteri. Maka, saya terpilih sebagai salah seorang daripada 23 pelajar. Sebenarnya, saya terpilih dahulu dan 22 pelajar lain dipilih selepas itu. Kerajaan wilayah melabur 150,000 CAD dalam program ini, iaitu lebih 106,000 CAD bagi setiap pelajar. Malam sebelum berlepas, 16 November, ibu menyerahkan dokumen misi kepada saya. Ia setebal 3 muka surat A4. Kandungannya, perhatikan ketidakselesaan pengangkutan awam Malaysia, kemudahan awam yang usang, dan isu kebersihan, serta kumpulkan bukti bergambar. Saya memasukkan dokumen itu ke dalam beg saya.
Sejujurnya, saya fikir ibu saya betul pada masa itu. Saya percaya bahawa walaupun Malaysia telah mencapai pembangunan ekonomi, infrastruktur kehidupan sebenar tidaklah sebaik Kanada. Vancouver adalah salah satu bandar paling sesuai didiami di dunia. Pukul 9 pagi, 17 November, di lapangan terbang antarabangsa Vancouver, 23 pelajar, 3 orang guru pengiring dan 5 orang kru penyiaran awam wilayah berkumpul. Ibu saya datang ke lapangan terbang dan berucap, "Anda semua mewakili Kanada. Tunjukkan keunggulan sistem kami dengan bangga." Saya tidak pernah membayangkan bahawa saya akan mengecewakan ibu pada masa itu, atau lebih tepatnya, saya tidak pernah bermimpi bahawa 48 jam kemudian, saya akan menuntut permohonan maaf daripadanya. Penerbangan Japan Airlines 72 berlepas. Sepanjang penerbangan 10 jam 30 minit, saya melihat keluar tingkap dan berfikir, bagaimana rupa saya apabila saya kembali 2 minggu lagi. Saya tidak tahu pada masa itu bahawa saya tidak akan kembali seperti yang dijadualkan. 2030 petang, 18 November 2024, Balai Ketibaan KLEA, kami menyelesaikan prosedur imigresen dan menaiki bas khas. Jarak ke Kuala Lumpur adalah kira-kira sejam. Pemandu bas berkata, "Adik-adik, kita akan berhenti rehat 10 minit di R di pertengahan jalan." Sehingga saat itu, saya masih leka. Ia hanyalah tempat untuk tandas, bukan. Hentian rehat di lebuh raya Kanada kebanyakannya hanyalah kedai serbaneka kecil yang melekat pada stesen minyak. 3015 petang, bas memasuki kawasan rehat dan rawat RR di lebuh raya utara selatan. Pemandangan di hadapan saya membuat saya terdiam. "Ini tempat rehat ke?" jerit Emily, rakan saya yang duduk di sebelah saya. "Ini macam pusat beli belah." Kesemua 23 orang yang turun dari bas berdiri ternganga. Bangunan gergasi, tempat letak kereta yang tersusun rapi, papan tanda berwarna-warni. Benarkah ini kawasan rehat lebuh raya? Saya teringat dokumen misi yang diberikan oleh ibu. Perhatikan kemudahan awam yang usang, tetapi apa yang ada di hadapan saya bukan sahaja tidak usang, malah kelihatan lebih bersih daripada restoran yang agak baik di Vancouver. Apabila kami masuk ke tingkat bawah, kejutan yang lebih besar menanti. Terdapat kedai serbaneka franchise, kafe terkenal, medan selera dan gerai cenderamata. Apabila saya melihat papan harga, semangkuk nasi lemak berharga RM7 dan nikari/12 kira-kira 2 hingga 3 CAD. Makanan yang serupa di Vancouver akan menelan belanja sekurang-kurangnya RM15. Tetapi kejutan sebenar adalah tandas. Saya tidak percaya apa yang saya lihat di pintu masuk tandas tingkat 1. Papan maklumat di atas pintu masuk menunjukkan, sedang digunakan, 13, tiada masa menunggu untuk bilik kosong, masa nyata. Mereka menunjukkan status tandas yang kosong dalam masa nyata. Saya tergesa-gesa mengeluarkan telefon pintar dan mengambil gambar, tetapi ini bukan bukti yang ibu saya mahukan. Kerana ini bukan masalah, tetapi penemuan. Apabila saya masuk ke dalam tandas, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang. Setiap bilik dilengkapi dengan muncung semburan air bidet dan pilih air adalah jenis sensor automatik. Lantai bersih tanpa setitik air dan kertas tandas serta sabun disediakan dengan mencukupi. Terdapat juga katil bayi dan bilik menyusu. Saya melihat wajah saya di cermin sambil mencuci tangan di sinki. Saya keliru. Adakah ini betul? Asia yang saya tahu bukan tempat seperti ini. Apa yang saya pelajari melalui media dan buku teks tidak seperti ini. Apabila saya keluar, rakan-rakan saya sibuk mengambil gambar di sana-sini dengan telefon pintar mereka. Cikgu pengiring Jennifer menghampiri saya. "Olivia, ini agak pelik kan? Ini bukan tempat rehat, ia seperti kompleks budaya bersepadu." Saya mengangguk. Dan pada masa itu, saya sedar misi yang ibu berikan adalah salah dari awal. Saya disuruh mencari masalah, tetapi saya tidak nampak sebarang masalah. Masa rehat 10 minit tamat dan kami menaiki bas semula, tetapi suasana di dalam bas telah berubah sepenuhnya. Para pelajar berbual dengan suara teruja. "Hei, alangkah baiknya jika ada R macam ni di lebuh raya Kanada. Tempat rehat kita hanyalah stesen minyak. Monitor masa nyata tandas itu memang hebat. Kenapa Vancouver tak ada?" Saya melihat keluar tingkap sambil berfikir, ini baru permulaan. Apa yang akan kami lihat apabila kami tiba di Kuala Lumpur? Dan apa yang harus saya laporkan kepada ibu saya? Saya tidak tahu pada masa itu.
Bahawa 48 jam kemudian, saya akan menolak perintah ibu untuk pulang. 4.30 petang, 18 November 2024, kami tiba di sebuah rumah tumpangan di Kuala Lumpur. Walaupun guru pengiring menyuruh kami meletakkan beg dan berehat, kesemua 23 pelajar berkumpul di lobi sambil membelik telefon pintar. Rakan saya Emily berkata, "Olivia, boleh tak saya muat naik gambar R2 di Instagram?" Saya mengangkat bahu. "Apa masalahnya?" "Ia hanyalah gambar cenderamata perjalanan. Saya tidak tahu pada masa itu betapa besar impak sekeping gambar itu." Emily memuat naik gambar papan maklumat status tandas masa nyata di R dengan kapsyen, "Bayangkan, R lebuh raya ada monitor status tandas masa nyata. Kenapa Kanada tak ada?" 10 minit selepas memuat naik gambar, telefon pintar Emily mula berdering tidak henti-henti, suka membanjiri, 2,000 dalam 30 minit, 5,000 dalam sejam, komen juga melimpah. "Tipu. Betul ke? Kanada kena buat juga. Kita patut rasa malu." Rakan-rakan lain juga mula memuat naik gambar satu demi satu. Bahagian dalam medan selera, kedai serbaneka, tempat letak kereta, semuanya menjadi subjek muat naik. Hashtagnya RNRM Malaysia dan kenapa Kanada ketinggalan. Pukul 6 petang, saya pun memuat naik gambar. Saya tahu akaun Facebook ibu saya mengikuti Instagram saya, tetapi saya tiada sebab untuk menyembunyikannya. Saya hanya menunjukkan kebenaran seadanya. Kapsyen muat naik saya berbunyi, "Hari pertama di Malaysia. Semua yang saya tahu tentang infrastruktur awam mula dipersoalkan." 30 minit kemudian, ibu menelefon. Walaupun di Vancouver sudah 1.30 pagi, ibu pasti terjaga. "Olivia, ibu dah tengok gambar yang kamu muat naik." Suara ibu dingin dan berat. "Itu laporan berat sebelah, kamu hanya tunjukkan yang baik-baik saja, kan? Ibu suruh kamu cari masalah." Saya membantah. "Mak, saya tak nak berbohong. Apa yang saya lihat memang kawasan rehat yang sangat bersih dan terurus. Saya tak nampak masalah." Ibu mengeluh. "Olivia, kamu masih muda. Kamu tak faham apa itu politik. Ini bukan sekadar perjalanan. Ini soal kredibiliti kerajaan negara kita." Selepas meletakkan telefon, saya keliru. Mengapa kredibiliti kerajaan lebih penting daripada kejujuran saya? Tidakkah saya dibenarkan untuk menceritakan apa yang saya lihat seadanya? Pukul 8 malam, kru penyiaran awam wilayah meminta temu bual. 5 orang daripada 23 pelajar dipilih dan saya termasuk, tentulah kerana saya anak menteri. Wartawan bertanya, "Olivia, apa tanggapan kamu hari pertama di Malaysia?" Saya menjawab dengan jujur, saya terkejut kerana berbeza daripada jangkaan. Khususnya, standard lebuh raya jauh lebih tinggi daripada Kanada. Ekspresi wartawan itu mengeras. "Itu kenyataan yang sukar disiarkan, Olivia. Boleh kamu bercakap dengan lebih neutral? Contohnya, katakan kedua-dua negara ada kelebihan dan kekurangan." Saya menggeleng. "Saya hanya katakan apa yang saya lihat. Bukankah itu neutral?" Temu bual itu berakhir dengan suasana janggal. Malam itu, saya merenung siling bilik. Esok, kami dijadualkan menaiki transit aliran masa LRT Kuala Lumpur. Bagaimana perbandingannya dengan Skytrain Vancouver? Pemberitahuan telefon pintar saya berbunyi tanpa henti. Komen pada muat naik Instagram saya melepasi 1,000. Kebanyakan mereka adalah rakyat Kanada. Anak menteri bercakap benar. Akhirnya ada orang jujur. Olivia, teruskan muat naik. Pada saat itu, saya sedar, muat naik saya bukan lagi sekadar gambar cenderamata perjalanan, ini telah menjadi kenyataan politik. Dan saya sudah pun berjalan di laluan yang berbeza daripada yang ibu saya mahukan. 10 pagi, 19 November 2024, kami berdiri di pintu masuk stesen LRT KL Central. Cikgu pengiring berkata, "Hari ini kita akan menaiki pengangkutan awam ke stesen Pasar Seni. Kita akan alami sistem pengangkutan awam." Sejujurnya, saya tidak teruja. Transit aliran masa, apa bezanya dengan Skytrain Vancouver? Ia hanyalah kereta api yang bergerak di atas landasan. Tetapi dari saat kami menuruni tangga, ada sesuatu yang berbeza. Pertama, kawasan stesen sangat luas. Stesen Vancouver kebanyakannya sempit dan ringkas, tetapi KL Central seperti bandar bawah tanah gergasi. Apabila kami melalui pintu tambang, rakan saya Mark menjerit, "Hei, ada lift juga. Vancouver kebanyakannya tangga saja."
Guru pengiring menjelaskan, kira-kira 90% stesen MRT, LRT di Malaysia dilengkapi dengan lift. Toronto di Kanada hanya 26%. Apabila kami tiba di platform, saya tidak percaya apa yang saya lihat. Terdapat dinding kaca telus antara platform dan landasan. Pintu platform screen doors. Saya hanya pernah melihatnya dalam buku. Itu sistem yang tiada di Vancouver. Guru pengiring menjelaskan, pintu platform adalah peranti keselamatan penumpang. Ia menghalang orang daripada jatuh ke landasan. Malaysia sudah lama memulakan pemasangannya. Dan yang paling menakjubkan ialah papan maklumat elektronik. Ketibaan kereta api seterusnya, 2 minit 30 saat, ia menunjukkan masa dalam masa nyata, sehingga saat, Vancouver hanya menunjukkan dalam minit, seperti 2 minit atau 5 minit. Kereta api tiba, dikatakan kekerapan operasi adalah 3 minit. Skytrain Vancouver, walaupun pada waktu puncak, hanya 6 hingga 7 minit. Saya menaiki kereta api dan melihat sekeliling. Tempat duduk diliputi fabrik, dan yang mengejutkan, tempat duduk itu berhawa dingin sejuk dan selesa. Kereta api Vancouver mempunyai tempat duduk plastik dan tiada penghawa dingin yang cekap. Rakan saya Emily menjerit dengan telefon pintarnya, "Hey, ada Wi-Fi kat sini." "Percuma." Saya juga menyemak. "Betul, Wi-Fi percuma Rapid KL, kelajuannya juga pantas." Sepanjang perjalanan ke stesen Pasar Seni, saya terus memerhati persekitaran. Papan maklumat elektronik di dalam kereta api menunjukkan nama stesen dalam bahasa Malaysia, Inggeris, Mandarin dan Tamil dan panduan suara juga dalam pelbagai bahasa. Maklumat pertukaran juga dikemas kini dalam masa nyata. Dan yang paling mengagumkan ialah orang ramai. Walaupun bukan waktu puncak, ramai orang, tetapi semua orang berdisiplin, orang yang turun keluar dahulu dan orang yang naik kemudian. Vancouver, sejujurnya, agak huru-hara. Apabila kami tiba di stesen Pasar Seni dan berjalan di lorong pertukaran, terdapat karya seni yang dipamerkan di dinding. Stesen transit aliran masa seperti galeri, ia dipanggil seni awam. Apabila kami keluar dari stesen, semua rakan saya kelihatan teruja. "Olivia, ini memang hebat. Vancouver, tak boleh banding." Saya mengeluarkan telefon pintar dan memulakan siaran langsung TikTok. Penonton masa nyata dengan cepat melebihi 3,000 orang, kebanyakannya adalah rakyat Kanada. Saya berkata ke arah kamera, "Semua, saya baru sahaja menaiki transit aliran masa Kuala Lumpur dan sejujurnya, ia tidak dapat dibandingkan dengan Skytrain Vancouver. Kekerapan operasi 3 minit, pintu platform, Wi-Fi percuma, tempat duduk berhawa dingin sejuk, sistem maklumat masa nyata, semua ini adalah asas di sini." Komen membanjiri. "Tak percaya. Vancouver patut belajar. Ini memalukan." Tetapi satu komen menarik perhatian saya, "Ibu kamu pasti tak suka ni." Betul. Ibu saya pasti sedang menonton siaran ini sekarang. Di Vancouver sudah pukul 7 malam dan dia pasti marah. Tetapi saya tidak memotong siaran itu. Sebaliknya, saya berkata, saya hanya katakan apa yang saya lihat. Inilah kebenaran dan inilah realiti yang perlu kita tahu. Penonton langsung melebihi 5,000 orang. Dan pada saat itu, saya sedar, saya tidak boleh berpatah balik. Saya sudah mula menceritakan kebenaran yang ibu saya tidak mahu. 5 petang, 19 November 2024. Kami tiba di sebuah kompleks komuniti awam. Ia dipanggil Kompleks Kesejahteraan Rakyat KKR. Guru pengiring berkata, "Hari ini kita akan mengalami budaya komuniti Malaysia secara istimewa. KKR ini adalah ruang yang sangat unik." Sejujurnya, saya tidak teruja. Kompleks awam, bukankah ia hanya tempat untuk bersukan? Apa bezanya dengan bilik mandi kolam renang awam Vancouver? Kami membayar yuran masuk di pintu masuk, RM45 seorang, kira-kira $11 AD. Mengambil kira bayaran masuk sekali ke kolam renang awam Vancouver ialah $7. Ia terasa agak mahal. Tetapi kaki tangan berkata, boleh digunakan hingga tengah malam. Kolam renang, gimnasium, kafeteria, bilik rehat, semua kemudahan termasuk. Tunggu sekejap, Tribal Plus untuk sepanjang hari sehingga tengah malam, dan boleh tidur sebentar, saya tidak dapat mengira seketika. Penginapan satu malam di rumah tumpangan Vancouver berharga sekurang-kurangnya 50. Maksudnya, saya boleh menghabiskan sepanjang hari di sini dengan ke-13,
Kami menggunakan kolam renang berasingan lelaki dan perempuan terlebih dahulu. Sebaik sahaja saya masuk ke bilik persalinan, saya tidak dapat menutup mulut kerana ia seperti spa hotel mewah. Loka yang bersih, tuala percuma, pengering rambut dan malah losien muka. Apabila saya masuk ke kolam renang, saya lebih terkejut. Kolam renang Olimpik, jacuzzi, bilik sauna dan wap, terdapat lebih 10 jenis kemudahan. Kolam renang awam Vancouver hanya mempunyai bilik mandi. Dan yang menakjubkan, terdapat beberapa jenis sauna. Selepas berenang kira-kira sejam, kami keluar ke kawasan rehat umum. Kerana ia kawasan kongsi lelaki dan perempuan, saya dapat bertemu semula dengan rakan-rakan saya. Semua orang memakai jubah yang disediakan. Rakan saya Emily menjerit, "Olivia, tengok sini. Ada banyak bilik macam sauna batu, bilik garam, bilik ais." Kami mula mencuba satu persatu. Bilik sauna batu melebihi 60 darjah. Saya keluar selepas tidak tahan 10 minit. Bilik ais sejuk, ia sangat menyegarkan selepas berpeluh. Pukul 11 malam, kami berkumpul di kafetaria di dalam kompleks. Apabila saya melihat menu, nasi goreng, mi kari, soto, bubur, harganya antara 5 hingga 15 ringgit. Separuh harga restoran Vancouver, saya memesan mi kari. Dan juga minum air berkarbonat yang dikatakan minuman wajib selepas bersukan. Selepas tengah malam, rakan-rakan menuju ke bilik tidur sebentar. Bilik tidur mempunyai kerusi berbaring dan selimut disediakan. Saya berbaring di kerusi dan merenung siling. Semua ini boleh dinikmati dengan poin 13. Jika saya ingin menginap di hotel di Vancouver, saya perlu membayar sekurang-kurangnya poin 50. Itu pun tidak termasuk sarapan, dan kolam renang atau sauna hanyalah impian. Pukul 2 pagi. Saya tidak boleh tidur, jadi saya pergi ke pusat permainan. Di sana, saya bertemu beberapa rakan. Semua orang berbual dengan wajah teruja. Mark berkata, "Olivia, ini memang hebat. Orang berpendapatan rendah pun boleh guna dengan rebo 13 kan. Vancouver, gelandangan tak ada tempat nak pergi masa musim sejuk. Di sini, dengan sedikit wang, mereka boleh berada di tempat yang hangat." Emily menambah, "Ini bukan kebajikan sosial yang sebenar, ruang yang boleh diakses oleh sesiapa sahaja, bukan hotel mahal. Vancouver, semuanya terlalu mahal, orang miskin tak boleh guna pun." Saya mengeluarkan telefon pintar dan memuat naik story Instagram bersama gambar dalaman KKR. Saya menulis kapsion 11 untuk sepanjang hari. Kolam renang, sauna, gym, bilik tidur, makanan, semua termasuk. Mengapa Vancouver tidak mempunyai kebajikan awam seperti ini? 3 jam kemudian, ibu menelefon kecemasan. Di Vancouver sudah pukul 10 pagi, suara ibu bergetar. "Olivia, padam segera muat naik itu. Kamu tahu tak apa yang kamu buat? Kamu serang kerajaan. Media sosial kamu tular di seluruh wilayah sekarang. Pembangkang guna ini untuk serang ibu." Saya menjawab dengan tenang, "Mak, saya hanya cakap fakta. KKR di sini memang murah dan boleh guna sepanjang hari. Ada satu perkara yang saya tipu." Ibu menjerit, "Pulang segera. Program dibatalkan." 7 pagi, 20 November 2024, kami sedang bersarapan di kafetaria KKR. Pada masa itu, cikgu pengiring Jennifer tergesa-gesa masuk, ekspresinya serius. "Semua pelajar. Pengumuman kecemasan. Arahan segera untuk membatalkan program telah datang dari Kementerian Pendidikan Wilayah. Semua orang akan pulang dengan penerbangan dari KLIA pukul 6 petang hari ini." Kafetaria senyap seketika. "Apa, tiba-tiba kenapa? Kita masih ada seminggu lagi." Cikgu Jennifer memandang saya. "Olivia, arahan datang terus dari ibu kamu. Isu politik disebabkan muat naik media sosial kamu. Pembangkang serang kerajaan guna isu ni." Saya bangun. "Cikgu, saya tak akan balik." "Apa?" Cikgu Jennifer kelihatan terkejut. "Saya tak akan balik." Saya tak berbohong. Saya hanya kata apa yang saya lihat seadanya. Kenapa itu jadi masalah? "Olivia, kamu masih di bawah umur. Kamu perlu ikut arahan ibu bapa kamu." Cikgu Jennifer memujuk, tetapi saya menggeleng. Pada saat itu, rakan saya Emily bangun. "Saya pun tak nak balik." "Olivia, betul. Kita nampak kebenaran. Kenapa kita perlu sembunyikannya?" Mark juga bangun. "Saya pun. Ini program pendidikan, kan? Kami sedang belajar. Kenapa perlu dibatalkan?"
Seorang, dua, tiga. Akhirnya kesemua 23 pelajar bangun, kami tak akan pulang. Cikgu Jennifer cemas. Semua, ini pemberontakan kolektif. Ia akan jadi masalah besar. Fikirkan ibu bapa kamu. Saya menjawab, Cikgu, ibu bapa kami pun patut tahu kebenaran. Kalau Kanada benar-benar negara maju, apa salahnya belajar perkara baik dari negara lain? 10 pagi, ibu saya menghubungi melalui panggilan video terus dari Pejabat Menteri Pendidikan Wilayah. Kesemua 23 pelajar berkumpul di situ. Olivia dan semua pelajar. Wajah ibu kelihatan letih. Muat naik media sosial kamu telah menyebabkan gelombang besar. Pembangkang serang kerajaan dengan menuduh kami menipu rakyat dan media melaporkan kelewatan infrastruktur Kanada. Saya bertanya, Mark, adakah itu salah kami? Adakah kami berbohong? Ibu senyap, kemudian berkata perlahan, tidak, kamu tidak berbohong, tapi ia telah menjadi isu politik yang sensitif. Masalahnya ialah kamu anak menteri. Jadi, Mark nak saya berbohong. Nak saya kata yang baik itu buruk, yang bersih itu kotor, dan yang maju itu ketinggalan? Ibu memejamkan mata. Dan selepas seketika, dia berkata, Olivia, tolonglah balik, ini masalah yang ibu tak boleh tanggung. Saya menggeleng. Ma, saya tak akan balik, dan semua 23 orang di sini juga berpendapat sama. Kami akan tinggal di sini seminggu lagi dan belajar. Panggilan video terputus. 30 minit kemudian, berita mengejutkan disiarkan. Berita tergempar CNN, 23 pelajar Kanada enggan pulang kerana keunggulan infrastruktur Malaysia. BBC turut melaporkan, pelajar menentang arahan Menteri, Krisis Politik British Columbia. Saya melihat telefon pintar saya dan menghidupkan siaran langsung TikTok dengan tangan yang menggigil. Penonton masa nyata dengan cepat melebihi 20,000. Saya berkata ke arah kamera, semua, kami 23 orang telah membuat keputusan untuk tidak kembali ke Kanada. Kami mahu belajar lebih banyak di sini. Kami mahu tahu kebenaran, dan kami percaya rakyat Kanada juga patut tahu kebenaran ini. Komen membanjiri. Berani. Berdiri teguh untuk kebenaran. Ibu kamu pasti bangga. Tetapi komen terakhir itu salah. Ibu pasti tidak bangga. Ibu pasti sedang menghadapi krisis politik sekarang. 3 petang, 20 November 2024. Kami berkumpul di sebuah kafe di Kuala Lumpur dan kami mencari berita global di komputer riba. Kisah kami adalah berita utama di laman utama CNN. Pemberontakan pelajar Kanada mendedahkan jurang infrastruktur. BBC mengeluarkan artikel analisis yang lebih terperinci, 23 penemuan remaja menggemparkan sebuah negara. New York Times malah menyiarkan editorial apabila pelajar melihat apa yang ahli politik tidak mahu mereka lihat. Rakan saya Emily menjerit, Hey, kita masuk majalah Time. Memang benar. Time memaparkan gambar saya besar-besar dengan tajuk Olivia Jones, 16, menentang ibu untuk bercakap kebenaran. Saya membaca artikel itu dengan hati yang berdebar. Adakah ini benar-benar kisah saya? Saya hanya kata apa yang saya lihat seadanya. 6 petang. Cikgu Jennifer tergesa-gesa masuk. Semua, ini gawat. Perdana Menteri Kanada sendiri telah membuat kenyataan. Kami melihat skrin komputer riba. Perdana Menteri Kanada sedang mengadakan sidang media. Saya menghormati keberanian yang ditunjukkan oleh Olivia Jones dan 23 pelajar. Mereka telah bercakap jujur tentang apa yang mereka lihat. Dan itu menyampaikan mesej penting kepada kita. Kita perlu belajar. Perdana Menteri menyambung, saya telah mengarahkan Menteri Pendidikan untuk menghormati hak pendidikan pelajar ini. Kami akan menyokong mereka untuk menyelesaikan program 2 minggu seperti yang dirancang. Kafe dipenuhi sorakan, kami menang, kami benar-benar menang. Tetapi perasaan saya bercampur baur. Ini bukan kemenangan, ibu saya pasti sedang menghadapi tekanan yang luar biasa sekarang. 7 malam, ibu menelefon lagi. Kali ini, panggilan peribadi. Olivia. Suara ibu letih. Kamu menang. Perdana Menteri campur tangan sendiri, jadi kamu boleh teruskan 2 minggu seperti yang dirancang. Saya bertanya dengan berhati-hati, Mak okey? Ibu ketawa pahit, macam mana nak okey? Pembangkang tuntut ibu letak jawatan, media tuduh ibu guna anak sebagai alat politik, dan sokongan awam menjunam. Maafkan saya, Mak, saya berkata dengan ikhlas. Ibu mengeluh, tak perlu minta maaf, kamu buat perkara yang betul. Ibu yang salah,
Ibu mengaku. Kata-kata itu membuat saya rasa ingin menangis. Mark, Olivia, kata ibu. Tengoklah sampai habis apa yang kamu nampak dan beritahu rakyat Kanada kebenaran, betapa ketinggalannya kita dan betapa banyak kita perlu belajar. Selepas meletakkan telefon, saya menangis seketika. Ibu mengalami tamparan politik yang besar, namun dia masih menyebelahi saya. 9 malam, kami sekali lagi memulakan perjalanan lebuh raya, kali ini dari Kuala Lumpur ke utara. Kami berhenti di beberapa R di sepanjang jalan. Rakan-rakan saya masih mengambil gambar dengan rasa ingin tahu. Tetapi saya berjalan melalui R dengan senyap, tenggelam dalam fikiran. Adakah semua ini benar-benar berlaku? Perjalanan 23 orang daripada kami menjadi berita antarabangsa. Perdana Menteri Kanada campur tangan. Ibu saya menghadapi krisis politik. Sambil melihat langit malam dari dek pemerhatian, saya sedar, ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah soalan yang dilontarkan oleh 23 remaja kepada dunia. Adakah apa yang kita pelajari benar-benar betul? Adakah buku teks menceritakan semuanya? Apakah standard negara maju? Dan soalan yang paling penting, adakah kita mempunyai keberanian untuk bercakap benar? 25 November 2024, genap seminggu kami di Malaysia. Dalam tempoh itu, kami mengalami pelbagai tempat di Kuala Lumpur seperti yang dirancang, LRT, MRT, bas, lebuh raya, KKR, pasar, taman, dan setiap malam kami memuat naik apa yang kami lihat di media sosial. Mengapa tandas awam Malaysia begitu bersih? Mengapa terdapat begitu banyak kedai serbaneka 24 jam? Mengapa tambang teksi begitu murah? Setiap satu adalah soalan, dan pada masa yang sama, mesej kepada Kanada. 3 petang hari itu, sesi pendengaran kecemasan diadakan di Dewan Undangan Negeri. Temannya ialah infrastruktur awam dan sistem pendidikan, dan ibu saya hadir sebagai saksi. Kami berkumpul di lobi rumah tumpangan di Kuala Lumpur dan menonton siaran langsung. Ahli Parlimen Pembangkang menyerang ibu dengan tajam. Menteri, kamu mengarahkan pelajar mencari masalah Malaysia, tetapi pelajar sebaliknya menemui masalah Kanada. Apa pendapat kamu tentang perkara ini? Ibu perlahan-lahan bangun dan berdiri di hadapan mikrofon. Pertama, saya rasa saya perlu memohon maaf, suara ibu bergetar. Saya telah memberi tugas berat sebelah kepada anak perempuan saya dan 23 pelajar. Saya suruh mereka cari masalah Malaysia. Itu bukan pendidikan. Itu propaganda politik. Dewan senyap. Ibu menyambung, dan saya juga memohon maaf kepada rakyat Kanada. Saya percaya bahawa kita adalah negara maju dan sistem kita adalah yang terbaik. Tetapi itu adalah keangkuhan. Kita perlu belajar. Ahli Parlimen Pembangkang bertanya, secara konkret, apa yang perlu kita pelajari? Ibu membuka komputer riba dan memancarkan gambar Instagram saya di skrin. Tengok ini. Sistem monitor tandas masa nyata di R lebuh raya. Adakah kita ada di Kanada? Tidak. Lift dipasang di 90% stesen transit, kita hanya 26%. Kekerapan operasi 3 minit, wifi percuma, tempat duduk berhawa dingin. Adakah kita ada? Suara ibu semakin kuat. Dan kompleks kesejahteraan rakyat. Kemudahan kebajikan awam yang boleh digunakan sepanjang hari dengan perbolas latu, termasuk mandi, sauna, tidur dan makanan. Berapa ramai gelandangan di Vancouver yang tiada tempat untuk pergi pada musim sejuk. Di sini, dengan sedikit wang, mereka boleh berada di tempat yang selamat dan selesa. Dewan kecoh. Ibu berkata akhirnya, saya telah berkhidmat sebagai Menteri Pendidikan selama 15 tahun, tetapi saya seperti katak di bawah tempurung. Anak perempuan saya dan 23 pelajar melihat dunia yang lebih besar daripada saya perlu belajar daripada mereka. Dan ibu menundukkan kepalanya. Rakyat yang dihormati, saya minta maaf, saya akan meletak jawatan. Lobi senyap seketika. Rakan-rakan saya melihat skrin dengan wajah terkejut. Saya mengeluarkan telefon pintar sambil menangis dan menghantar mesej kepada ibu. Mak, jangan berhenti. Mak dah tunjukkan keberanian untuk mengakui kesilapan. Sekarang giliran Mak untuk ubah Kanada. Tolong. 5 minit kemudian, ibu membalas, Olivia, terima kasih, ibu bangga dengan kamu. Kamu semua 23 orang, ibu tak jadi letak jawatan. Sebaliknya, ibu akan gunakan sisa hidup ibu untuk jadikan Kanada seperti Malaysia.
Malam itu, Dewan Undangan Negeri meluluskan resolusi kecemasan Jawatankuasa Khas Penanda Aras Infrastruktur Awam Malaysia, peruntukan 5 juta CAD. Projek peningkatan transit Vancouver bermula pada tahun 2025. CNN melaporkan 23 remaja yang mengubah sebuah negara dalam seminggu. BBC memberi tajuk, Bagaimana Kejujuran Pelajar dari Bumi Kebenaran Mendorong Pembaharuan Politik. Dan Time menamakan saya sebagai calon remaja tahunan. Tetapi saya lebih gembira daripada itu. Ibu saya meminta maaf. Ibu saya berkata dia akan belajar. Itu adalah kemenangan terbesar. 1 Disember 2024, kami tiba di KLIA setelah menamatkan program 2 minggu seperti yang dijadualkan. Kali ini, tiada siapa yang menolak untuk pulang. Di balai pelepasan, saya melihat kembali Malaysia buat kali terakhir. Dalam masa 2 minggu, negara ini telah mengubah sepenuhnya pandangan dunia saya. Dan mengubah kehidupan kesemua 23 orang. Pesawat berlepas. Emily, di sebelah saya, berkata, "Hey, kita betul-betul buat sejarah, kan?" Saya mengangguk. Ya, kita yang buat. Kita 23 orang bersama-sama. Mac 2025. Netflix mengeluarkan sebuah dokumentari, tajuknya 23 Orang yang Mengubah Segalanya. Sebuah karya yang menelan belanja 2 juta CAD, dihasilkan dalam tempoh 3 bulan. Dokumentari itu disiarkan di 127 negara di seluruh dunia, mencatatkan 8 juta jam tontonan pada minggu pertama. Olivia Jones dan 22 rakannya menjadi tokoh global dalam sekelip mata. Vancouver, Kanada, memulakan projek peningkatan transit aliran massa pada tahun 2025. Pemasangan pintu platform, pemendekan kekerapan operasi, penyediaan Wi-Fi percuma, semuanya menanda arah sistem Malaysia. Dan pada Jun 2025, Pusat Kesejahteraan Awam yang pertama di Vancouver dibuka. Namanya, Pusat Kesejahteraan Olivia Wellness Centre, beroperasi 24 jam, yuran masuk $15. Sambutan daripada penduduk adalah mengagumkan. Carol Jones, Menteri Pendidikan, tidak meletak jawatan. Sebaliknya, dia memimpin projek pembaharuan infrastruktur awam dan mengetuai perjuangan untuk mengubah Kanada. Oktober 2025, beliau menerima anugerah daripada Kerajaan Malaysia atas sumbangannya kepada pembaharuan perkhidmatan awam. Olivia Jones disenarai pendek dalam 10 calon terakhir untuk tokoh tahunan majalah Time 2025. Dan menerima tawaran kemasukan serentak dari Universiti Harvard, Stanford dan MIT. Pemberontakan kecil yang bermula dalam 48 jam telah mengubah dunia. 23 remaja telah membuktikan bahawa keberanian untuk bercakap benar boleh mengubah dunia.